Ramai ingat kembung tu sebab angin semata. Tapi sebenarnya kan, bila usus tak seimbang, bakteria baik akan jadi berkurang kat dalam badan kita ni. Dan makanan lambat hadam. Najis keras tersimpan lama kat dalam perut ni. Dan itu yang buat perut kita jadi buncit, rasa tak selesa, asyik sendawa dan nak makan pun rasa tak lalu. Akhirnya, sistem pencernaan pun jadi lemah. Badan kita cepat letih sebab toksin tak keluar dengan sempurna. Jom amalkan prebiotik dan probiotik. Prebiotik ni dia makanan bakteria yang baik, kurangkan kembung dan juga lembutkan najis kita tu. Dan probiotik ni pula adalah untuk tambahkan bakteria baik. Lepas tu dia stabilkan usus dan kuatkan imun. Satu lagi boleh ambil Herblex. Herblex ni bantu lembutkan najis dan dia detox usus secara lembut. So, dapatlah buang angin dan toksin dengan lebih teratur. Kalau awak pun selalu rasa kembung, cepat letih dan rasa perut tu berat, type usus, saya akan guide step by step cara pengambilan.